Dah makan ubat gatal tapi eczema masih lagi gatal. Kenapa? Jawapan dia mudah je. Sebab tak semua gatal eczema berpunca daripada histamin. So umum tahu ubat gatal yang kita makan ni untuk orang yang ada eczema ni adalah ubat antihistamin. Yang mana ubat antihistamin ni dia menyekat kesan histamin kepada badan kita. Apa yang berlaku jika alahan biasa? Alahan akan berlaku, histamin akan dilepaskan, lepas tu gatal. Jadi antihistamin menyekat tindakan histamin dan gatal pun akan berkurangan lah ataupun hilang. Jadi bila histamin ni betul-betul membantu, sekiranya eczema ni disertai oleh alahan disebabkan oleh contohnya makan benda seafood, alahan makanan lah, ataupun alahan habuk, gegata. Senang cerita, anda eczema makan antihistamin disebabkan oleh alahan. So kenapa boleh gatal lagi walaupun dah makan antihistamin? Sebab antihistamin ni fokus menyekat kesan histamin sahaja. Sebenarnya ada banyak lagi bahan kimia lain yang boleh menyebabkan radang dan juga gatal-gatal kepada kulit orang eczema. Contoh macam interleukin, cytokine dan juga laluan keradangan lain yang mencetuskan rasa gatal. So that's why ada orang makan ubat gatal berkesan. Ada orang makan ubat gatal still ada rasa lagi gatal-gatal. Cara mudahnya sebab ada bahan kimia lain dalam badan tu yang boleh merangsang ataupun memberi kesan gatal. So apa pendapat korang? Korang makan ubat gatal apa? Boleh tak share dekat ruangan komen?